Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Salam Ilmu Tonggak Jaya. Bersama saya Nur Fatah binti Syahmadi, wartawan anda dari TV PSS. Pada hari Rabu 15 April 2026, suasana ceria telah memeriahkan SMK Bandar Persinto sempena majlis sambutan Hari Raya Pernikah Sekolah pada tahun 2026. Majlis sambutan Hari Raya ini bertujuan untuk mengeratkan lagi silaturahim antara pelajar dan guru. Sekarang kita bersama dengan Puan Syariza binti Osman, Pengetua SMK Bandar Persinto. Baik Puan, apa yang Puan harapkan untuk sambutan ni pada masa yang akan datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ada sambutan Hari Raya Aidilfitri untuk tahun 2026. Harapan saya pada tahun akan datang kita boleh merancang dengan lebih lagi terperinci untuk kita mempersiapkan zaman kita dengan lebih elok untuk tahun akan datang. Terima kasih Cikgu. Majlis ini juga dimudahkan lagi dengan persembahan yang akan diwakilkan oleh para pelajar dari kelas masing-masing. Jangan berasa anak dia aku punya dari kau aku punya apa aku punya kita gembira jangan marah kita tenang saja tinggal Sekarang kita bersama dengan Farah Fizani dan Hafizah Surmadin, salah satu kumpulan yang akan membuat persembahan. Okey, anda rasa persembahan anda yang terbaik? Okey, saya tak katalah persembahan saya yang terbaik. Setiap orang ada dia punya kelebihan sendiri, tapi kami akan cuba untuk buat yang terbaik. Kalau saya pula, saya rasa semua terbaik. Tak ada yang lebih baik atau kurang baik sebab semua ada usaha masing-masing and I wish you good luck. Okay, terima kasih Farah dan Hafizah. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Nazira, Guru Pembimbing untuk persembahan. Baik Cikgu, apa yang Cikgu harapkan daripada pelajar-pelajar yang mewakili persembahan mereka tadi? Okey, baiklah, terima kasih. Okay, saya selaku Guru Pembimbing untuk persembahan Hari Raya pada hari ini, saya amat berpuas hati dengan penglibatan yang menyeluruh daripada anak-anak SMK Bandar Persinto, di mana mereka memberikan satu kerjasama yang cukup baik dan mereka juga berani berada di atas stage dan sepanjang cikgu mencari bakat-bakat untuk mempersembahkan lagu raya dan cikgu rasa mereka amat memberikan kerjasama yang baik dan melakukan persembahan yang terbaik apabila berada di atas stage dan cikgu amat berpuas hati dan cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak SMK Bandar Persinto yang telah berjaya membuat persembahan sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Kesimpulannya, majlis sambutan ini dapat dijalankan dengan baik. Berharap agar pelajar dan guru dapat menjadi erat dan mesra. Saya akhiri ucapan ini dengan Selamat Raya Aidilfitri Mahal Zahir dan Batin. Selamat Raya.